komen banyak lagi kan. Hampa dia tak boleh support dia ada penahan bawah ni. Okey, Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Cikgu Yus nak kongsi tips macam mana betul Cikgu Yus melayut ni komen banyak lagi kan. Macam anggur paras pinggang saja. Hampa dia tak boleh support dia ada penahan bawah ni. Okey, tips dia adalah nanti dia dah naik besar kita potong, nanti dia akan tumbuh sebelah. Lepas tu ni yang paling penting sekali ni. Baja Milagro guna sedikit saja, kita letakkan tepi saja okey, supaya akar dia dapat nutrien yang cukup jangan lupa kita ada ABC air, baja dan cahaya, dan D untuk Cikgu Yus minta tuan-tuan dan puan-puan doa. Mana kita dah usaha dengan adanya bantuan Baja Milagro, kita doa insya-Allah kita punya betik akan dapat hasil yang lumayan, boleh bagi kawan-kawan, boleh buat jualan juga. Kenapa kena gunakan Baja Milagro? Sebab apa? Baja Milagro ni dia adalah hasil yang organik lah, dia ada penyedikan daripada UPM sendiri. Yang penting kita sini nak makan, nak sihat, jadi kita perlukan daripada baja daripada air yang sumber yang baik, jadi hasil yang baik lah untuk kita sekeluarga dapat hasil daripada buah yang kita makan, insyaAllah. Jom gunakan Baja Milagro. Baik.